Okay, spotlight ni memang harga dia RM10, RM20 tau. Jadi bila saya pasang juga, dia umpama saya menganiaya dia. Okay, so harga dia pun RM10-20. Saya tahu, saya punya experience, saya bercakap atas experience lah, pengalaman saya. Spotlight ni tahan berapa lama. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kat depan saya ni ada Honda Vario 160. Okay, so customer ni datang daripada Manjung, Perak tau. Okay, so customer ni dia beli barang sendiri. Okay, yang first kali memang customer ni beli barang sendiri lah. Tapi satu masalah dia. Customer ni tanya saya, upah pasang spotlight berapa? So saya bagi harga spotlight tu, upah pasang tu, pasang spotlight tu. Customer ni terus okey. So saya ingat dia game saya lah kan, setakat tanya je. Jadi tak untuk untuk pemasangan hari Ahad ni. So saya nampak dia betul-betul nak pasang lah. Jadi dia bawa saya spotlight yang ni, yang dia tanya kat saya tu. Okey. Jadi malam tadi saya fikir lah, okay, spotlight ni memang harga dia RM10, RM20 tau. Jadi bila saya pasang juga, dia umpama saya menganiaya dia. Okay, so harga dia pun RM10-20. Saya tahu, saya punya experience, saya bercakap atas experience lah, pengalaman saya. Spotlight ni tahan berapa lama. Ni masalah dia. Okay, bila dia bayar saya 200 lebih untuk pemasangan tu, saya rasa macam saya menganiaya dia. Jadi saya recommend dia untuk pasang daripada saya 380 siap pasang. Saya memang recommend untuk pasang ni. Bukan pasal apa. Bila kata pasang yang ni, tak ada saya sakit kepala sekejap lagi. Dia biasa yang ni, sekejap lagi mesti burn sebelah, mesti terbakar. Sekejap dia pakai ni. Lepas tu dia tak terang. Okay, tak elok lah bila saya nak pasang benda ni. Sekejap lagi rosak lagi. Member daripada Perak tu, Manjung tu, nak datang sini balik. Jadi saya recommend untuk pasang ni lah terus. Bukan sebab saya nak menjual barang saya ke apa, tapi saya tahu itu risiko dia. Bila pasang benda tu, dia akan rosak. Okey, jadi kita tengok selepas siap pemasangan untuk spotlight ni dekat Vario 160 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat Vario 160 ni. Okey. So macam yang saya bagi tahu, customer ni dah datang daripada Perak, Manjung. Okey. So dia datang bermula tu, dia bawa spotlight yang harga RM10 ke RM20 tu. Jadi bila dia dah terangkan, dia dah cakap tadi, waktu dia bercakap tu saya terang kat dia, bukan tak nak pasang. Tapi jadi kalau jadi masalah burn ke apa, saya punya nama yang buruk. Okey, so saya punya cara kerja lah, duit ni nombor 2, nombor 3 lah, last kali lah. Tapi bab kerja ni nombor 1 lah. Okey, kalau saya tak minat, tu sebab kalau bekerja, saya memilih orang. Kalau orang ni yang jenis banyak cekadak kan, nak itu nak ini, tapi nak kurang, nak murah ke benda, saya tak buat. Saya cakap terus terang dalam video saya. Okey. So, mana yang kata saya ni belagak ke apa, terpulang. Tapi saya bab kerja saya memang terangkan nombor 1. Okey, kalau kata kita bukan tak boleh pasang yang spotlight RM10, RM20 ni. Jadi kalau rosak, nama saya satu masalah. Kan orang kata saya pasang tak betul. Pada spotlight tu yang bermasalah. Okey, itu satu. Lepas tu bab-bab kerja ni, sebab saya ada warranty dan garanti saya. Okey, contoh dia garanti saya bagi, apa-apa masalah dekat lampu tak hidup ke apa, datang balik je kat saya. Okey, so macam customer ni datang daripada Perak, kalau ada masalah, takkan gila dia nak datang sini. Sekurangnya bila dia pakai saya punya ni, saya pun dah trust dengan saya produk yang saya bagi ni pun, yang saya jual ni pun, saya dah R&D, dah try semua. InsyaAllah semua okey. Kecuali kalau dia nak rosak, dia bab elektronik ni, jangan kata lampu ni, TV pun boleh janam, peti ais pun boleh janam. Okey, itu benda pertama lah. Okey, saya tak kata pemasangan saya ni pakar, saya tak kata barang yang daripada saya ni baik ke, betul bagus ke. Saya tak cakap. Saya boleh bagi tahu kemungkinan akan jadi masalah. Tapi kalau ada masalah, datang saja kat saya. Saya tak minta bayaran pun. Tapi tengoklah. Kalau kata tak usik lah. Kalau usik, mananya dah usik-usik short, takkan saya pula nak ganti kan. Okay, so untuk spotlight ni, kalau ikut plan, kita nak letak dekat sini, kawasan ni. Biasa Vario letak kat kawasan ni. Okay, tapi kalau nak pasang dekat sini, dia ada satu bracket besi tau. Ini plastik. Okay, bracket besi tu nanti dia akan menahan plastik ni. Okay, so customer ni tak beli, dan saya pun tak ada untuk bracket tu. Jadi customer tadi request untuk letak dekat fork. Bagus dia letak fork pula satu. Okey, lampu yang headlamp ni dia mati tau, dia straight. Tu satu.
Okey, kalau kata spotlight ni letak kat sini, dia boleh lah ke kiri ke kanan. Dia boleh menyuluh juga. Itu yang bagus ni bila letak kat bawah. Tapi dia macam kurang cantik sikit lah. Tapi kalau kata daripada dulu saya pasang kat bawah ni. Tapi untuk Honda EDV kita pasang kat sini. Tapi Honda EDV kan lampu dia pun mati juga. Jadi 2 kali mati lah kalau dah spotlight pun kat sini. Itu kelebihan dia. Okey, jom kita tengok pencahayaan dia. Walaupun tengah siang berdegang ni, kita tengok terang dia macam mana. Okey, macam biasa, untuk switch kita letakkan dekat handle ni. Okey. Okey, so kita on. Okey, dekat sini ada indikator. Bila kita on sekali, dia akan jadi warna kuning. Nampak warna kuning tu? Okey, warna putih, putih kuning. Putih kuning ni dia slow sikit. Dia kuning pekat, putih, putih kuning. Okey, lepas tu dia ada flasher. Tu kelebihan dia lah. Okey, dia ada flasher. Okey, dia ada 3 mode lah. Lepas tu yang untuk lampu ni dia merah. Okey, so untuk red eye ni dia merah. Okey, so itu saja untuk aksesori yang kita pasang dekat Vario 160 untuk customer daripada Manjung Perak ni. Okey, so kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh contact saya dekat nombor yang tertera. Okey, lepas tu saya nak bagi tahu pemasangan dengan saya memang tak ada potong wayar, tak ada curi current. InsyaAllah kalau ada masalah dia akan berlaku dekat aksesori tu saja. Okey, so itu